Okey geng, GWM baru drop dua model baru, satu cute, satu garang. Dua-dua harga turun. Let's check it out. So, GWM Malaysia baru je lancarkan version terbaru untuk Aura Good Cat, dan yang ni memang power sebab bukan je makin canggih tapi harga pun jatuh. Good Cat Ultra bermula daripada 109,800 dan kalau naik lebih sporty, Good Cat GT cuma 119,800. Tapi kalau daftar sebelum 31 Disember dapat lagi diskaun 3,000. So basically Good Cat sekarang sampai 34,000 lebih murah dari dulu. Untuk model 2026, bateri baru 57.7 kWh LFP, boleh jalan jauh hingga 480 km ikut NEDC. Dalam sejam boleh charge sampai 80% dengan DC fast charge. Bahagian dalam pun dikemas balik, ada stock gear, wireless charger dan My GWM app untuk kau connect dengan kereta. Yang ni pula Good Cat GT, nampak garang dengan body kit hitam kuning ni. Output pun naik jadi 171 PS dan 250 Nm torque. Dalam dia pun lain ada bucket seat suede dan trim kuning sporty gila. Mana-mana model pun kereta-kereta ni datang dengan ADAS level 2, ada adaptive cruise, AEB, lane assist, lengkap lah untuk kereta segmen ni. Kalau kereta tu cute-cute sangat, GWM Malaysia ada benda lain. Satu yang besar, mewah tapi ganas gila. Ini dia Tank 500 HEV Black Edition. Semua hitam dari grill sampai rim. Harga 336,800. Ada 346 PS, 648 Nm torque dan interior kulit napal hitam yang memang nampak boss. So tahun ni line up GWM memang lengkap, dari comel ke garang, dari elektrik ke hybrid. Kau nak yang cute ke yang brute? Pilih je.